Orang kata apa, meluas asa gitu ya. Meluas asa. Cik. Kau jangan malu tau. Kau jangan malukan arwah cikgu saya dengan dia tau. Kau... I'm Juwita and I'm DK Barat tukang karate. lah. Juwita. Aku invite dia pun bagus lah. Dia pun pernah menang karut terbaik Mega Perdana. Apa kata kalau aku panggil dia sekejap Aku nak try magic. Jadi, 1, 2, sap. Jadi lah. Jadi lah. Apa yang jadi ni? Yang kau sudik pasal? Kau suruh aku duduk sini? Oh, ya ke? Kau tak cakap. Jadi lah magic aku. Boleh tahan lah. Khabar-khabar? Nampak macam penuh je kursi aku. Ni apa hal ni? Alah ni kat sini ni barang-barang. Tak lah. Macam Aku sajalah. Kalau kau nak tahu, relax dulu. Relax, sana-sana. Engkau dengan sudip-sudip. Kau buat apa ni? Apa tengah masak lah. Kau panggil aku buat apa? Oh, ya ke? Abu Din? Ini macam kau tengah masak? Kau mana tahu? Sekejap, kau buat apa sekarang ni? Aku buat bodoh. Dah bodoh? Dah, bulu bongok je. Bingai dah? Bingai dah? Bingai dah, belum lagi. Tongong dia dah. Tongong. Pelan-pelan dah. Sekarang Monday to Friday kau kerja everyday. Yes. Sihat sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, tempat ni best Kau baru pindah sini Dah lama dah aku pindah. Oh, kau dah lama pindah sini? Tapi nampak macam tempat baru This year 2 years. Oh, seriously? Yep. Okay. Aku saja. In fact, kalau kau notice, kita dah start keluarkan konten-konten about Mega Perdana. So, the last yang kita ada Mega Perdana was 2019, kalau tak salah. Yes. Last one, 2019. Oh, before COVID kan? Before COVID. Then, this is 6 years after the last Mega Perdana. Lama saat tu. Kita nak buat kelainan sikit. Itulah Mega Perdana ni. This year, gabungan DK Barat Singapura ataupun SDBF, Singapore DK Barat Federation, diorang nak go all out on a lot of things. So, one of the things is enrichment ataupun outreach to the younger generation. Kadang-kadang, kita ada student ataupun budak-budak yang baru main DK Barat. Pelajar. Student. Pelajar baru. DK Barat, no. DK Barat ni kan. Okay, aku try Sepanjang interview ni aku tak nak bawa bawang putih Pandai. Okay, dah. On. Aku dah siapkan. Aku tahu. Ini makcik-makcik macam kau, Kak Kia macam kau ni kan. Kalau tak ada kipas, okey. Sampai okey, relax. Benda ni berapa? Tak apa. Oh, dulu pegang penyedak, sekarang pegang ini sekarang masih lagi pegang. Apa kau tahu? Masih lagi? Yes. Oh, masih aktif lagi? Tak semestinya nak kena karut ke. Hello. Kat rumah tu ada rebana. Satu set semua ada gong tanang. Seriously ya? Yep. Okay, kita divide the whole interview ni just for a while. Kita divide into two different segment. Okay. One of the segment is kita nak throwback sikit lah benda-benda lama Sebab kenapa kita buat benda ni, sebabnya kita nak educate ataupun nak didik budak-budak baru sekarang ni. Kadang-kadang budak-budak baru ni ataupun pelajar-pelajar baru ni main DK Barat, tapi diorang tak kenal the forefathers of DK Barat. Betul? Diorang tak kenal siapa. Yang sedihnya, ada yang tak kenal as far as Cikgu Johan siapa, Abang Azman siapa, arwah Zaidi Nande siapa. Ada yang tak kenal. Itu legend. Sad. Legend. Jadi aku the first part of ini kita alhamdulillah after 6 years kita dah keluarkan balik Mega Perdana. I think Mega Perdana semua orang tahu yang it's a national competition. Semua orang bila partner camp when it comes to aktif DK Barat aktivis ni kan, semua akan look forward for Mega Perdana sebab dia national competition. So apa yang kau menang tu is actually national level. Yep. Compared to competition lain Tapi tetap dapat recognition juga macam competition lain. Big competition lah. Competition yang enggak. Betul. Yes. Untuk kau, Mega Perdana yang terakhir kau join, itulah satu yang perempuan dulu lah. tahun berapa tu? Perempuan saya wanita tu. In fact, okay, tahun tu tahun berapa? Matilah nak. Aku tak ingat, saya semua kat phone je. Before 2010? Aku tahu tak, semua before COVID. Itu yang the latest one. Dekat mana tu, yang hilang tu apa nama? Oh yes, that was DK Putri.
Putri Sri Kandi Ayah Putri Ayah DK Putri. Oh ya ya. Itu pertandingan khas untuk wanita kan? Yes. So kau menang. Menanglah sangat. Tak. Taklah. Oh itu tak menang. Tapi kau pernah menang. Kau pernah menang. Yes. Karut terbaik. Aku top 3 je. Kau pernah menang kan? Pernah menang. Kau pernah menang Mega Perdana karut terbaik wanita Liga Perdana. Lamanya tu. Kan tahun berapa tu Tu ingat? 2016 tak salah aku. 16 ke? Should be 16 lah. Pasal that year tak payah cakap lah. Diam-diam lah. That year kenapa? Nak kena bilang ke? Bilang lah. Humble lah sikit. Tak apalah. Okay. Tak apalah. Ni sharing. Budak-budak baru tak kenal ni. On that year bukan setakat perdana je. Aku tiba-tiba sekolah. So PSS pun sama. So aku got karut terbaik. Tu same year tu terus-terus lah sekolah. Dan lepas tu perdana. Okay, faham. Yes. Wah. Then 2016 ada lagi satu lah. Itu pun itu arwah Cikgu Zaidi Nande tulis lyrics. But this one I think the alumni. So tu panggil nama apa Allah. Apa dah nama dia? Tengoklah aku dah lupa. It's a combined with project group. Combined. So it's ITE lah. ITE West campur. Apalah budak nama ni. Okay, tak apa. Tak apa, take time. In total, berapa banyak karut terbaik, piala karut terbaik kau menang? Kalau nominasi ada a few. Tak teringat. Aku rasa sebelum karut terbaik kau pernah menang karut harapan? Yes. Tu 2004. Okay. Tu Wayan tu. Wayan. Lama lagi Wayan. Okay, tak apa. Wayan. Tapi kau punya last group yang actively sekarang kau masih dengan Danganom. Wayan. Time sekolah ada, alumni ada. Puteri Bongsu. Puteri Bongsu? Yes. Itu nama kita combine je. Tapi lyrics tulis daripada arwah Cikgu Zaidi Nade. Oh, seriously? Aku boleh remix pula nama dia. Yes. Wah, kau dapat rasa air tangan arwah Zaidi Nade juga Yes. Yep. Aku suka lirik dia. So it's my inspirasi lah. Aku nak belajar tulis lirik. Cuma itulah kan. Jadi kita ni kan yelah nak eja cat pun kadang-kadang tuangan terbalik kan. Dan namanya tu cat, dog kan. Aduk. Kadang kita nak spell dog kena pula dog. Betul. Jadi tua. Kepala otak. Okay, anyway, again lagi sekali, berapa banyak kau rasa karut terbaik yang kau pernah menang? Okay, kalau ni karut terbaik satu, perdana sekolah satu, then alumni satu, 3. Yep. Wah, Alhamdulillah. Puas hati. Okay lah, itu berapa lama satu. Tapi at least sampai juga. Aku ni adalah macam impian yang tak tercapai. Boleh. Sepanjang tak lah, aku dah lama tak aktif dengan Negeri Barat. The last aku got active was the recent punya, I think pun dalam 2-3 tahun lepas. DK Senja dengan kawan-kawan. Aku baru nak sebut DK Senja. Yelah, kita ni kan DK Senja. Kita ni kan pun dah maghrib ni kan. Belum. Kau maghrib, aku belum. Aku masih asal lagi. Aku dah lama tahu tak unfriend orang. Okay. Aku rasa hari ni first time aku akan unfriend kau. Silakan block aku. Bukan unfriend lagi, block. Block. Okay, anyway, kita nak throwback sikit. Throwback to the early days. Kau start main Negeri Barat bila? Primary 5. Primary 5. Itu kira CCA lah. Back then was ECA. Yes, ECA. Tu 1992. Aku primary 5 lalu. 1992 ke? Salah. 1992 lah, correct lah. 1992 Ui, lama Lama dok, primary school. Tapi kau cakap aku sekarang kau masih belum senja lagi biasa lah, lain. Itu lain. Kau lagi lama daripada aku. Aku 93. Alah, 1 year beza je. Tapi lama lah juga kau. Tak lama mana lah. Okey lah, macam kau juga. Then after that, kau start competitive with kau punya involvement dengan... Bila aku masuk competition for luar je. Sekolah tak. Gitu-gitu je. Competition, diorang tak terlalu... Last time tak terlalu macam open tau. Orang kata apa? Meluas sasa gitu, Meluas sasa? Kau jangan malu tau. Kau jangan malukan arwah Cikgu Zaidi dia tau. Kau dah dapat rasa tau air tangan dia. Kau meluas sasa tu apa? Tu nama makanan ke nama jalan?
Kau ni Bodoh merepek. lah. Kau ni merepek tau. Memang aku suka Tak lah. apalah, aku nak babe, cakap apa. tak apalah. Aku kira aku faham lah. Nak tidur boleh? Kira aku dah. Suka tengok lah. Okay. Anyway, macam aku cakap tadi, apa yang buat kau best tak main Dikir Barat ni? Okay, zaman aku kita got so involved. Aku rasa kita we are from the same era pun. Zaman kita main Dikir Barat, kita got so committed with Dikir Barat that kadang-kadang activity dating pun kita tak peduli pasal kita nak jumpa kawan-kawan main Dikir Barat over the weekend. Bukan kawan aja. Crush. Matai pun ada. I will go back to that. Okay. The U-turn. So, zaman-zaman tu, yalah, kita main Dikir Barat just for the passion. Kita main bertahun, only to realize, I don't get paid to do this. I don't get paid to do this. Tapi, kita masih buat. Mak kau dulu pernah bising? Mak aku lagi support duk. Seriously lah? Tapi so far aku masuk ni without my parents acknowledging all this. Pasal aku tak stay dengan mak bapak aku. Oh, faham. So it's all on my own account. Orang tahu aku involved, support lah. Especially mak aku. Dia suka aku support. Like go for seni, all this. Faham. Ni apa ni kat rekod ni? Adalah. Ni POV lain. Aku nak tukar kamera. Yelah. Okay. So anyway, during that point of time lah During that point of time, kau pernah risau tak about kau punya BGR? Dulu orang tak. Apa sekarang ada worry yang vulgar relationship BGR, vulgar relationship. Dulu kita punya alphabet punya risau is BGR. Sekarang punya alphabet punya risau ada lain-lain benda sikit. Tak ada. Tak apalah. Tak payah. Let's not go there. Okay, zaman-zaman tu semua orang mak bapak mesti akan risau pasal benda-benda yang related to BGR. Sorry bro. Kau risau tak? Pasal during that point of time, aku ingat orang cakap kalau kau rasa kau nak cari girlfriend, nak cari boyfriend, paling senang masuk Dikir Barat. Kau dapat attention paling senang. Kau agree tak agree? Okay. Aku nak cakap pasal kau lagi sekali. Aku tak tinggal dengan mak bapak aku lah. So, diorang tak worry less. Worry less. So, mostly aku dengan arwah nenek aku lah. Okay, sekarang let's talk about arwah nenek kau lah. Nenek kau risau tak? No. At all? She never interfere. Itu passion aku. Oh, seriously? So, kau dah independent right from young? Yes. Kalau nak kata matai, go ahead. Nenek kata, go ahead. Serius lah? Yes. Aku rasa nenek kau tak sabar nak halau kau daripada rumah tak? Cepat-cepat. Jadi kau dah ada boyfriend, kau dah kahwin, kau cepat-cepat boleh keluar. Bilang, lega, baik lah. Juwita dah keluar dari rumah aku. Tak ada? Susah. Aku handsome. Betul. Muhammad Juwita. Tak banyak pun. Abdul Juwita Ryan Danish. Aku handsome. Itu pasal susah sikit. Okay, tapi during that time, aku nak tahulah, does that imply to kau, kau agree tak during that point of time, by being in Dikir Barat ni, kadang-kadang kau boleh jumpa jodoh kat situ. Jodoh. Tadi kau ada cakap pasal crush. Oh, crush. Banyaklah crush. Habis? Keras. Keras. Tapi sampai aku keras tak dapat, tu kira salam lah. Kau tak buat kadang-kadang nak kena, kadang-kadang pergi nak kecil timbul juga. Oh, tak. Itu depends. Pasal aku ni kasar ni orang. So, aku rugged. Betul. Cakap pasal benda tu juga. Okay? Cakap pasal benda tu. Aku nak tahu juga. Okay, semua orang kenal kau as someone yang rugged tapi perempuan. Ayu tak ada. Muhammad Juwita lah. Kempro. Bodoh. Itu antara word yang orang pakai kalau orang lama dulu. So tak, orang kata tomboy, padahal aku bukan tomboy. Tapi ada juga kau suka ada crush. Jiwa Garden. Jiwa Garden. Faham. Kontrol jiwa, relax aja. Tapi laku kau that time? Laku ada. Orang mau try. Kan nak cakap nama-nama mangsa dengan lama kau? Sure lah, Asri dulu. Budak Nurba. Tak payah. Dah lama dah. Tak apa. Tu history. Sekejap je. Tak apa, benda tu nanti aku beli. Dah. Tak apa, delete je. Kau tak nak delete, kau pasal tu. Tak apa. Yang penting aku tahu Juwita laku dulu dah. Laku. Tapi kau puas tak dengan apa yang kau pernah achieve dulu? Ataupun ada benda yang kau betul-betul tak pernah achieve? Okay, untuk macam aku, bertahun ni aku main Dikir Barat as a tukang karut, as a frontman. Aku rasa aku dapat main tukang karut as early as the late 90s. Zaman-zaman Dikir Barat ton lah. Sampai sekarang itu tengah nak naik tu.
Adalah. Ada part aku main awak-awak, ada part aku main percussion, ada part aku main karut. Tapi aku masih belum dapat satu benda je. 3 yang aku ada dalam tangan was karut harapan. Tapi aku tak pernah menang karut terbaik at all. Let alone benda-benda competition yang big competition lah. Kan? So, pada kau, benchmark kau Mega Perdana ataupun walaupun the small competition pun pada kau okay? Actually benchmark aku every competition, bukan setakat one competition, every competition. So every competition aku kan try whack. Kalau boleh do my best lah. Dapat tak dapat rezeki-rezeki lah. Kalau dapat, Alhamdulillah. Yep. So benchmark okay lah. Aku tak expected sampai Mega Perdana, which is like wah. Tapi okay. Tapi at least kau dah dapat benda tu. Kira quite an achievement untuk kau. Semua orang kejar benda tu. Kejar, yep. Ya, semua orang kejar. Aku rasa aku tak tahu. Mungkin kau kejar, mungkin kau tak. Kalau kau tak kejar, benda tu datang bergulik kau macam gitu je. Ada hari aku kejar, dia lari je. Betul. Aku kejar sampai sekarang tak sampai. Makin jauh. Lalu aku bilang give up, tak kisah. In fact, aku happy with the achievements yang aku achieve so far. Aku achieve friendship. Aku achieve a lot of things. And zaman dulu pula, when it comes to friendship, aku tak tahu pasal budak sekarang. Aku ada anak-anak saudara, anak-anak buah yang main di Barat. Aku rasa ada perbezaan when it comes to ukhuwah ataupun kawan-kawan. Kenapa aku bring up this ukhuwah is because Mega Perdana this year kita nak buat kelainan. Direction untuk gabungan di Barat Singapura is to emphasize on ukhuwah. So that's why aku nak bring kau, minta kau punya opinion on what is it like friendship back then during Dikir Barat ataupun sekarang nowadays I think kawan-kawan Dikir Barat is not the main friends yang budak-budak sekarang ada. Diorang ada kawan-kawan lain. So they come to Dikir Barat macam extra curriculum activities. Dia macam CCA juga kan. Kau nampak perbezaan? Pasal kau masih aktif sampai sekarang. Untuk aku dah tak aktif for the past 6-7 years. Beza. A lot beza. Before aku mix dengan youngsters, dengan lepas aku mix youngsters. So ada beza Daripada dulu, kau dah memang among the oldest dalam grup kau? Memang tak dulu okey lah. Sama age apa. Sama umur. Dan lepas tu bila dah lama macam semua tak kenal. Kan dulu kan kita jumpa macam semua members tau. Kita tak kira kau mana rival group ke tetap kawan. Standard lah nama. Kau tak pernah ada problem dengan rival group last time Tak ada maknanya aku nak buat problem buat apa. Tapi dulu kalau kau ingat, walaupun kau tak pernah ada isu dengan rival group dulu, zaman-zaman kita the late 90s ataupun early 2000s, kau tak boleh berbual fanatic ni. Yes. Fanatic. Kalau ada masalah pun kadang-kadang boleh sampai bergaduh-gaduh. Tapi I think nowadays, aku also personally I had issues juga back then. Tapi aku rasa sekarang the best part about maturity, being mature is that kita sekarang lalu sebelah mata pun macam dah okay. Benda that's past, itu yang buat kita lagi matang sekarang. Benda tu yang aku rasa aku hope to see in the kids nowadays lah. So aku rasa, aku tak tahu budak-budak sekarang ni, hopefully diorang involved in Dikir Barat for the friendship juga. Ada some kumpulan, ada friendship, ada tak, ada ikut kawan je. Ada glamour, boleh nampak. Masih ada sampai sekarang Ada standard, ada dulu sekarang. Dulu, betul. In fact, the word glamour tu dulu orang pakai. Kalau nak glamour kan masuk Dikir Barat. Tapi ada beza sikit not only glamour lah, stamina. Yes. Bukan aku tak minta maaf ya. Saya minta maaf. Tapi ini fakta. Tapi kita nak hype up balik lah. Tapi sekarang kalau the current kumpulan yang kau masuk masih aktif with dengan Nom, ada fair share of both the old generation dengan the new generation ataupun semua masih seimbang. Ada tua, ada muda. Tua kena seniors lah. Kita lah yang tua, yang club 80s. Okay, jap. Itu kita dah habis throwback the old days. Aku nak go back to the next segment, which aku call it macam aku nak minta buat fikiran kau lah. Kau punya opinion on certain things. We all come from different sets of training, different sets of upbringing, and then at the same time kita ada different set of opinion juga. Along the way, upbringing of what? Parents ke group? Okay lah, personal tak payah kacau group sangat. Group influence lain. Yes, correct. Lain influence yang lain. In fact, kita pay references in Dikir Barat pun lain-lain. Macam aku ada aku pay own reference dulu yang aku dapat daripada kaset Dikir Barat. Engkau pun dengar lama. Beli kat Roco.
Kaset, CD. Keset. Aku beli kat Roco tau dulu. Aku dap. Betul. Kau Apa yang kau tak cakap rompak abang- dengan orang lah. Pun. Dap. Okay, dah tak ada. Aku tak tahu kalau kau sepanjang involvement kau dalam Dikir Barat ni, pasal kau pernah menang karut terbaik tau. Kau pernah jadi judge. Judge. Oh, bestnya kalau dah satu hari dapat jadi judge, right? Pernah? Tak pernah? Judge Dikir Belum. Barat tak? Kalau competition nyanyi, yes, pernah. Oh yes. Selain Yes. daripada Dikir Barat, aku rasa mungkin ada yang tak kenal. Apa? Juwita ni, dia a person of many talent tu. Dia ni boleh main Dikir Barat, boleh menari, boleh berlakon, boleh mengacara, Bilang semua orang. boleh berjoget. Ya. Lagi, apa lagi? Ha? Bawa magic, Buat magic, masak. Magic. Tadi baru magic tu. Magic Mengaji. Ngaji. Apa lagi? Imam masjid tak ada? Imam masjid matilah perempuan. Dah kenapa? Tak ada juga. Ngaji basic je. Alhamdulillah. So, sebagai kau someone yang kita aktif for almost more than 25 years ataupun almost 30 years of involvement dalam Dikir Barat ni kan, kalau kau satu hari diberi peluang untuk duduk dekat meja judge tu, what would you change? I change or you change the competition? Which No, one? you change. What would... Okay, kalau kau ada... Okay, aku rephrase balik Kalau kau diberi peluang untuk berada di meja pengadil, at the same time, engkau inject a little bit of what you are looking for in that competition, what would you change? Ataupun apa yang ada dalam Dikir Barat sekarang sedia ada ni, from the years back sampai sekarang, pada kau okay? Actually, so far so good lah. It's just, kalau kau tengok beza pakaian sekarang, aku rasa karut last time lagi outstanding je. Sekarang terbalik. Karut Seriously? malam. Yes. Karut. Baju awak-awak sekarang lagi... Juara karut lah. Kadang frontman down lah. Kadang awak-awak lagi up lah. Seriously? Yes. Aku nak uniform lah. And then, okay, kita come from an era where lagu lebih kurang sama. Kita ada reference daripada lagu Dikir Barat, Kelantan. Lagu daripada Dikir-Dikir Temasek back then. And then, dulu tak ada YouTube. So, kita punya, kadang-kadang kalau kita pergi competition, kita record. And then, lagu-lagu kumpulan-kumpulan lain kita hafal. Yes. So, itu reference kita. Moving to the current era, aku rasa music pun dah tukar. Cara persembahan pun dah tukar. Banyak. Kau okay with the transition? Transition is healthy. So far, Alhamdulillah. So far, I think it's quite exceptional lah. Kirakan untuk aku lah. Cuma beza dia like, aku cuma tengok, it's just the, how to say, you take pride in your own costumes. Kostum aja? Kostum. Persembahan pun main peranan juga, duk. Oh. Kostum, persembahan. Okay, like, kalau tak persembahan, at least kau how to say, okay, frontman, you have that character. Tak kira juara ke karut ke, you have that character. Tapi kalau kau punya ni, tak simbang lah, duk. Betul. Untuk aku tak simbang lah. Habis apa, satu pakai relax, macam pergi orang kahwin, habis awak-awak pakai wow. Aku have always wondered untuk lelaki-lelaki, kita datang tempat and reporting time kita. For example, kita punya reporting time is 1 hour before kita naik stage. Then kita ada time untuk rehearse and stuff. Then apa tadi salin baju. Kita once through dengan baju. Aku selalu wondering, perempuan kau dengan makeup, berapa jam sah korang siap? Siap lama lah. Aku tak suka saya makeup. Tapi itu paksa juga. Aku tahu kau tak suka makeup. Tapi aku rasa kau still go on stage with some makeup. You have to, because it's lighting, contrasting, and also you are, how to say, character, and I think you stand out better on stage. Betul. You have to play what? Kau Betul. pergi TV pun kau nak kena makeup. Betul. So, untuk aku apa tadi? Kau dah lupa. Aku nak tahu berapa lama korang as berapa a lama group. makeup? As a Okay. group. Okay, untuk aku experience from past group, diorang selalu pukul 7.30, 7, 8. Dah sampai. Matilah nak. So that means korang sampai CC, korang make up dulu, go to the reporting punya station, almost half done. Tak ada maknanya. Kau datang, okay, let's say kau pergi reporting time pukul 11 ke 12. Kau datang pagi lah, pukul 11, 12. Bukan pukul 11. Oh, that pukul means 7. report straight dekat CC yang kau nak bertanding tu. Tak. Kau, depends on places lah. Some places, kalau let's Tak say ada kau tak space, ada own CC,
Then kau pergi sana terus. Betul? Another way, kau pergi kat CC atau kat sekolah. Kau make up lah. Siang gila duk. At least 4 jam, 3 jam. Run through. Make up at least 2 hours. Tak senonoh. Ya, itulah dia. Tapi best dia, yang bagusnya kalau perempuan, aku tengok kau make up, kau datang dah ready. Betul. Itu better than you go there, kau nak salin kalang kabut. So, ada good and bad lah. Tapi, selesa tak? Aku tahu benda ni aku nak tanya juga. Selesa tak untuk wanita-wanita? Laki-laki, kita dah biasa duduk bersila. Perempuan ni nak kena duduk Sri Kandi. Sepanjang persembahan. And then, aku pernah tahu try duduk Sri Kandi. Dan after that, aku try duduk main ragam and sambil nyanyi. Aku tak tahu, tak boleh project suara. Macam ni kurang straight lah. Duduk lah. Kau play position. Tapi sekarang masih sampai the current competition, perempuan masih nak duduk Sri Kandi? Yup. Sri Kandi tak boleh Sri Kondil. Sri Kondil tak boleh Sri Kondil tak boleh. Sri Kandi duduk. Sri Jaya pun tak boleh Itu last je aku tak duduk Sri Kandi tu. Aku frontman nak duduk. Tak ada. Tak. Frontman tak payah. Yalah, mampus lah aku duduk Sri Kondil. Tak boleh. Sekali bangun semut-semut. Bangun semut-semut. Panjang ikan duyung tu. Dah tak style tahu tak apa. Datang praktis watak lain. Atas tu dah jam paksa ikan duyung. So far aku duduk tak boleh lah. Boleh tapi aku tak rasa boleh. Pasal nanti you got problem pusing. Nanti let's say kau taruh tambourine ke depan ada mic, mampu tersepak duk. Adik dia selimput ataupun aku duduk kimono. Betul. Sekali aku duduk kursi. Tapi kau pun before sampai tempat yang kau nak kena perform, aku rasa kau pun get involved with the performance daripada lagu juara sampai ke part yang kau nak kena masuk. Aku nak tanya something. Semua orang ada lain-lain style. Apa style? Aku nak tahu kau punya. Pasal kau ada background berlakon, ada background menyanyi. And of course, menyanyi pun kau tahu kau nak kena faham lirik tu untuk kau menghayati nyanyian. Yep. So this one is actually a mixture of both. As tukang karut, kau nak kena hayati nyanyian dengan at the same time kau nak kena lakonkan benda tu. Ya. Macam mana kau praktis penghayatan lirik? Baca dan fahamkan dulu. Aku nak tahu, okay. We will come to something later for the last part of our interview ni. Faham dan bacakan. Apa tu? Baca dan fahamkan. Pak mana baca dan fahamkan. Aku pula. Aku rasa aura kau sampai aura bingai tadi tu. Sampai. Dia berbingai tadi bongok. Betul. Sampai Sedih Dah tak payah sedih, tak ada mana. Aku harap-harap anak aku tak tengok dalam video ni. Takut anak aku yang unfriend aku ni. Ya, yelah, tak ada mana. Unfriend, you still in friend forever. Okay, cara kau untuk do you practice every day? Ada orang ada teknik-teknik penghafalan. Ada orang cakap kau hafal aja. Ini kau just act out dia punya certain line, kau sampaikan macam gitu. Ada orang macam untuk kau hafalkan, kau buat benda tu jadi rutin. Buat tu benda jadi rutin, then everyday kau hafal. Kau dah jawab dah. Untuk kau tahu. Aku, pasal aku naik motor, so it's easier for me Sama. daily. Kau naik motor apa ni? Motor ke? Tak lah, zaman motor tu. Car. Zaman tu. Naik motor. So, mostly aku depends on audio. So, orang ambil visual kan. Kalau aku audio. So, aku more to audio and visual. So, aku ambil audio untuk dengar. Dan aku hafal. Nanti lama kau dengar. Tak payah hafal. Kau dengar dia auto tau. Dia absorb. Nanti bila kau dengar, rupanya macam gini rupanya. Bila dengar sebutan kau dah tahu lah, maknanya apa. So, bila kau dah start dengar, kau dah tahu, that's why you know jalan cerita. But not so much. Nak terperinci, buka lirik lah. But before aku buat audio, aku baca dulu, tengok so, kau akan hafal dulu, then after that you put in the character. Ataupun kau understand the character. Understand first. Kau hafal pun tak guna. Understand first. Aku terbalik. Aku akan hafal dulu the word by word. Then after that aku put in aku punya character. Then aku bilang, sometimes when aku dah hafal, aku senang macam, no lah, aku cannot use this character. Aku have to use another character. Read smart. Read smart c'est action je. Tak, you read smart, you learn, baca dulu. Nanti kau tengok, karakter macam gini ke macam gini. Dia, bila kau baru dapat lyrics kan, dia macam, ke dia ni macam gini karakter. Because
one words can mean 1,000 million. Betul. Cakap pasal benda tu, kata lirik seni kata DK Barat ni puitis rabak. Okay, and then bergantung pada bunga. Macam mana kau nak faham? Kau akan tanya penulis ataupun what is the synopsis of the writing, ataupun kau akan just agak-agak kau pakai tebak je? Okay, kalau dulu mana ada kamus, dulu kamus. Then mana ada internet. Sekarang lain. Okay, kalau untuk zaman dulu, either aku tengok kamus, tapi aku belajar sendiri lah. Tak tanya. The most one kalau dia bilang, macam gini bunyi, tak bilang aku, ni cerita pasal apa. Aku rasa nowadays, orang yang tulis lirik tu, diorang akan involve with the whole set. Dia akan bilang, okay, this is the whole synopsis. I expect this character from depends, tak semua. Tapi kita don't have the fair share of having last time tak ada sangat lah. Kau nak kena create kau punya own character. Tapi, yes. Then lepas tu, after a while, aku tak tahu, maybe dah tua kan. Jadi lau ciao lah. Okay? Cara penyampaian pula. Dulu ada orang bagi dua. Satu, tukang karut yang formal, yang sampaikan sebiji macam pidato. Macam pidato, macam kat tengah monolog dengan orang. Another one yang kelakar, yang can inject, can make the audience laugh. Untuk kau suka mana tu? Ya, aku lagi suka candi lah. Sama. That's my kind. And aku suka, adalah inject sikit kelakar, tapi sometimes too much kelakar orang tengok boring. Betul. So aku suka mix lah. Aku suka yang jahat character. Okay. Aku suka happy, kelakar, anything lah. Pasal during that point of time, ada satu kali tu, one of the years of DK Barat punya involvement, ada orang pernah kasih one controversial punya remark. Apa pasal dia ni menang karut terbaik? Just because he's funny? Funny doesn't constitute... funny doesn't... No, itu bukan one of it. Yalah. Yeah, so, kebanyakan during that point of time, kebanyakan tukang karut yang menang, they have humor dalam dia punya penyampaian, especially karut Patani. So, diorang akan judge macam gitu, macam, just because he's funny, just because he make us laugh. So, what makes a good tukang karut untuk kau? Charisma of the person, man. Okay. Karisma. Kadang-kadang tak semestinya apa, you have to be hafal. Set kau nak kena kelakar. Kadang-kadang set kau baik. Betul. Can be any character. It's just penyampaian kau. Kalau kau hafal tapi penyampaian kau orang tak faham. Haus buat cerita buat apa. Macam kau tengok movie, cerita apa lah ni? Ini buat apa ni? Kan. Macam gitu lah. Pasal kadang-kadang ada orang sampai even the smallest action dibikin pun sampai. It's just how aku tak tahu lah. It's not only audience, it involve with your teammates. So betul. It's everything. Untuk mereka yang bertanding, selamat bertanding dan good luck lah kan. Jadi apa-apa jangan putus asa. Kalau ada nak mencapai sesuatu, biar terus all out 100%. Kalau boleh tak mau 100% lah, 110. Kasih all out punya, kita whack sama dia. Jangan fikir apa, yang penting fokus. Kalau tak fokus, tak enjoy. Kita tak enjoy. Tak semestinya fokus nak kena. Okay. Yang kedua, apa-apa pun pertandingan semua members, jangan fikir rival. Walaupun dia rival, jangan fikir kita tak geng. Kita semua serumpun. Betul. Just like how Singapore DK Barat Federation is emphasizing, kita nak emphasize on ukhuwah. Yep. So hopefully everyone can maintain this. Okay. Juwita ni ramai orang kenal as someone karut wanita yang berani main show dengan berspontan. Kita try sikit lah. Orang malu just for the sake of all time. Dah lama ke tak? Antara yang dulu sebelum ada sekarang ni, zaman-zaman dulu yang kau boleh nampak malam-malam raya, dia one of the few yang akan berani ni atas stage ambil mic and just go spontan. Go je lah. Sondol ya. Aku ambil first line, kau ambil last line please. Sumpang aku tak tahulah. Terima kasih Cik Juwita. Hey, terima kasih kongsi cerita. Terima kasih hai saudara. Banyak-banyak nak cakap berita. Yeah, alright, thank you so much. That's all we have. Thank you. Follow Juwita on Instagram ada tak? Instagram, TikTok, Facebook, macam-macam lah.
Apa? YouTube. Juwizy. 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 And then of course at the same time kita boleh follow juga Dang Anong. Diorang ada juga Dikir Dang Anong. Dikir Dang Anong. And of course thank you so much. Good luck untuk semua yang bertanding. And follow SDBF gabungan. Hopefully we see more people that they can bring on more nostalgia to Dikir Barat scene, insyaAllah. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Tak jawab dosa. Okay, thank you. Wah, best engkau, Jita. Okay lah, aku pun nak gerak. Kau pun dah boleh balik lah. Thank you. Relax je suruh aku balik. Habis aku datang ni apa? Daripada mana? Thor panggil aku apa? Kau panggil aku datang, lepas tu tak tahu nak hantar aku balik apa? Apa? Nak pakai magic hantar kau balik? Magic lah. Tak boleh. Aku kotak aku satu kali je. Kau tak rock. Jalan nak balik sendiri. Udah. Bukannya jauh sangat. Dah tua, dah kedekut. Tak boleh minta tolong. Tak boleh. Bina aku tak kasih. Musik basketball court betul ni orang. Basketball. Jalan dah. Ini lain kali aku tak nak datang lagi. Basketball court. Yang kau Yang nak deh. La ilaha illallah.